Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kami berada di Pantai Kelanang, Selangor. Pantai Kelanang, Selangor. So saya rasa ni rakaman pertama saya di lokasi ini. Dan saya pun memang dah beberapa kali dah join event kat sini, cuma tak berkesempatan untuk buat video lah. So hari ni kita buat ada masa sikit. So kita rakam apa yang berlaku sepanjang perjalanan event ini berlangsung. Okay guys, macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kat channel GTB Surfcasting. Adios guys. Okay geng, dah start dah bunyi lah. Tiba-tiba dah bunyi lah. Dah bunyi. Betul lah. Dari jauh, jauh. Oh no. Jalan lagi. Tak apa. Jawab jauh sikit. Jaga pucuk tak? Belok tu pergi sana. Bagi ni dia. Ikan laju lah. Lari ikan ni. Mana jaga ah? Amam dah. Tak apa. Saya baling ke kanan sikit tadi. Dah bang, kena ikan Adikan. Maafkan saya bang. Habis dah. Aduh, gelama tu. Gelama. Allah mak. Oh, janji aja dah. Lama papan pun dah. Oh, alhamdulillah. Berjaya menaikkan. Tapi boleh habis kau orang. Nah. Okey. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa bang, biar takut daripada kena bang. Ya kecil. Ada tali kena tak? Ha? Atas bang. Bawah. Tak ada kan? Kejap. Naikkan dulu. Ikan kedua. Lama. Sini bang. Oh. Okey. Ya.
Ni untuk abang. Okey, terima kasih. Baik bang, sama-sama. Ikan lagi seekor. Tak ikan apa. Anak serangin. Nangin. Kalau kurau tak apa. Ini lah. Mana? Ada tali putus ke? Ya. Oh, masuk poket. Senangin. Cantiknya. Comel. Lepaskan dia. Bagi besar. Malung. Saiz gayanya. Rupanya ketuka bang. Tak apalah bang, janjikan. Baik, ada ranking ni. Jangan senyap je. Sorry. Boleh, kayu depan, risau kayu. Gerai bang, tali. Kena tali saya. Jap, ikan. Semilang. Boleh je baik dulu. Gila. Alhamdulillah naik. Jalan bang. Boleh bang Tambah kilo tu. Telur dah tu. Jangan. Bang, jangan buat gitu bang. Malu kat orang bang. Jangan. Satu Malaysia tahu. Oi, malu bang. InsyaAllah ni bang. Dia dah. Yang batu lada yang dia tahu. 4 biji. Nombor apa nombor? Ini bang ni. 05577. Betul bang. Okey, baik. Terima kasih. Rupanya nak kau 4 biji. Ada ikan lah. Oh, gelama. Oh, tu apa? Oi, bang. Besar tu. Apa? Kerong. Mengkerong. Ke atas. Atas. Okey, baik. Besar sekejap berkirong. Bang, sekejap. Berkirong mana? Tu lah. Gambar sikit bang. Wih, mantap ah. Atas. Awak nak atas. Buang tali. Tak, tali dia Sembilang. Ya, sembilang. Sembilang terakhir. Tegur tadi balingnya. Lilau kata je. Macam mana? Lalu atas. Sembilang terakhir. Ada masa lagi tapi nya. 4 lagi, 7 minit pun lagi. 4 lagi. 4 lagi. Saya dulu. 7 minit lagi dia. Dah, 9 lagi. Ya, dah ada orang berapa? Apa? Masa nak habis lagi 1 minit. Sekejap try jack sekali. Mana tahu kau ada lekat. Ada. Confirm tak ada. Sekali ni pula. Confirm kan? Confirm. Tak ada. Habis. Confirm tak ada. Boleh balik. Angkat habis dah. Kalau gulung pun tak sempat dah. Putus. Putus. Buntar. Belas habis. Putus. Belas dah ikan.
Masa dah time. Dah masih kira. Sini bang, sini bang. Wup. Okey geng, habis. Tamat sudah game hari ni. Okay gang, kita kemas-kemas dulu. So kita tengok apa ikan-ikan yang berada dekat kaunter Rusty guys. Thank you guys. Okay, so kita dah sampai dekat kaunter Rusty So ikan, juara ikan apa? Malung Malung 980. Nombor 2 969. Nombor 3 belum petang 870. Nombor 4 gemang 800 gram. Nombor 5 malung 655. Nombor 6 0.670 9. Oh ini yang saya tadi. Ini 5873 9. Lepas tu malung. Dan sebagai ingatan bersama Malung, banyak malung lah. Pemancing Balong 9 lah. Yang pelopoli ranking. Okay, so saya rasa itu sajalah rakaman saya pada hari ini. Untuk tempat keempat RM700, tempat kelima RM500. So itu sajalah rakaman saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada event yang akan datang guys. Okay, macam biasa jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel JTV Serta Sedikit. Adios guys. Dan sebagai maklumat tambah